Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini, aku nak review satu scanner daripada Muka. Okey, model dia 892 BT. Okey. Okey. Jadi sebelum aku review scanner ni, aku nak cerita dulu kenapa aku pilih Muka. Okey, kenapa aku pilih Muka. Okey, jadi scanner ni banyak dalam pasaran. Ada yang start dengan harga RM30, 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 40000 pun ada. Okey. Brand dia pula macam-macam lah. Muka, Tinka, Autel, Xtool, Ansel, apa lagi Launch. Banyak jenis. Okey. So aku survey lah. Lama juga aku survey tengok. Di antara banyak-banyak scanner tu, ada dua scanner yang aku pilih. Okey. Ada dua je scanner yang aku pilih. Scanner tu, yang pertama sekali Muka lah. Okey, yang keduanya Tinka. Okey, ataupun ThinkScan. Macam dalam gambar tu. Okey. So kenapa scanner-scanner lain tu aku tak pilih? Tak ada dalam list aku. Satu je sebab dia. Sebab dia scanner-scanner yang lain tu dia boleh guna free dalam masa setahun. Ada yang free dalam masa 2 tahun. Ada yang free dalam masa 3 tahun. Okey. Lepas pada tu dia tak boleh guna dah setengah function tu. Jadi kita kena update. So nak update dia tu kena bayar mahal jugalah. Okey. Jadi sebab itulah aku tak sebab itulah aku tak pilih scanner tu lah. Aku pilih dua scanner tu lah, Muka dengan Tinka. Sebab Muka dengan Tinka ni kalau ikutkan dia lifetime free update lah. Okey. So scanner-scanner lain tu macam ada juga yang murah, yang kecil, yang harga 300. Okey, kita boleh guna special function dalam masa setahun. Lepas pada setahun tak boleh guna dah. Sebab apa? Sebab kena update. Jadi update dia tu mahal lah kan. Update dia tu ikut kereta lah. So mahal. Jadi lepas aku tengok scanner-scanner tu semua, Xtool, Ansel, Launch, Autel, apa lagi tengok-tengok scanner tu semua, aku terjumpa dua scanner ni lah. Okey, Muka dengan Tinka ataupun ThinkScan. So antara dua ni aku confuse. Aku nak beli Tinka ke aku nak beli Muka? Okey. So aku dah survey dah, dia ada model-model dia jugalah. Okey. Macam Muka ni dia ada model V06, V07, V08. Okey. Yang paling terbaru V08 lah. Okey, V08 tu yang terbaru lah. Aku tengok power jugalah. Tapi bila aku survey lagi, dia ada lagi baru daripada V08, iaitu 892BT. Okey. Jadi V06, V07, V08 tu aku tolak terus. Aku fokus kepada 892BT. Okey. So Muka ni dia lifetime free update lah. Okey, untuk brand satu lagi scanner jenama Tinka, aku tengok satu jenis lah yang paling yang paling top lah, 689. Okey, 689 tu dia ada dua jenis lah. Satu 689, satu lagi 689BT. So apa beza dua scanner tu? 689 tu dia pakai kabel. Okey, dia pakai kabel. So kabel ni jenis lama lah. Jadi payah sikit lah kabel ni. Kita nak duduk tu terhad sebab kabel dia pendek. Okey. Kalau kabel panjang okey lah. Tapi itulah, kabel ni masalah, lama-kelamaan dia akan longgar. Sama ada dekat pin dia tu ataupun wire dia tu longgar. Jadi yang 689 tu aku tolak dah. Tinggal satu lagi, 689BT dengan 892BT. Okey. Muka 892BT dengan Tinka 689BT. So aku keliru antara dua pilihan tu. Okey. So kalau Tinka tu dia murah sikit lah daripada Muka ni. Jadi yang tu Tinka 689BT tu dia pakai Bluetooth lah. Sebab tu belakang tu ada BT. Kalau 689 saja dia pakai kabel. 689BT dia pakai Bluetooth. Dia tak guna kabel. So antara yang tu dengan yang ni aku kaji lagi. Okey, aku kaji lagi. Lepas tu ada satu perbezaan yang ketara lah. Okey, so yang ni dia akan ada update AI. Okey, dia akan ada update AI. Jadi harga dia agak mahal kalau nak bandingkan dengan 689BT tu. Okey. Dari segi design dia, dari segi bentuk, dari segi software dalaman dia tu, dari segi interior dan apa semua sama. Yang membezakan dia, Tinka tu dia color kelabu dengan oranye. Okey. Kalau Muka ni dia color kelabu dengan biru. Yang tu je. Okey. Lepas tu Muka ni dia ada update AI bulan 5 tahun 2025. So kalau Tinka tu dia tak ada update AI lah. Dia mati setakat tu je. Okey. Jadi lepas aku fikir, aku pun buat keputusan untuk beli Muka 892BT disebabkan dia ada update AI. Kalau nak bandingkan dengan Tinka 689BT tu yang termati dekat situ je. Okey.
So benda ni aku dah beli lama dah. Aku beli dalam 2 bulan 3 bulan lah. Okey. Jadi aku antara orang yang tak awal beli dah. Masa aku duduk survey-survey tu ramai yang beli 689 BT. Okey. Tapi masa tu model ni tak keluar lagi lah. Dia ada ura-ura nak keluar tapi dia tak keluar lagi. So aku tunggu dia keluar terus aku beli. Okey. Jadi aku antara orang yang tak awal lah beli ni. Okey, aku beli masa tu bulan 3 kot. Okey. Tapi aku tak review lagi lah sebab aku nak cuba guna dulu. Bila dah reti dah sikit-sikit baru aku boleh sembang lah. Okey. Tapi itulah, masa aku beli tu tak update lagi. Tapi sekarang ni dah bulan 5 dah. So update dia dah masuk dah lah. Okey. Tapi tak apalah, nanti aku tunjuk. Okey. Panjang jugalah cerita. So barulah nak masuk kepada review scanner kereta Mocha 892 BT. So boleh tengok lah. Tak ada apa sangat pun nak tunjuk. So boleh tengok lah belakang. Dia boleh support 100 lebih jenama kereta lah. So dalam 100,000 lebih lah kereta. Okey. So masa beli kau kena tengok seal ni lah. Kalau dia dah terbuka kau kena pulangkan balik. Okey. Boleh minta yang baru. Okey, jom. Panjang pula kan. Mesti orang benci tengok. Dia ni nak review pun nak sembang. Lama sangat tunggu. Okey, jom kita buka. Okey. So dia bagi beg lah. Dia beg kain, tapi dalam dia ni macam plastik keras lah. Okey, plastik keras dia balut dengan kain. Okey. Besar mana beg dia ni? Beg dia ni dalam 10 inci, 11 inci. Okey. Jom kita buka. Okey, so yang ni dia bagi kabel RJ45 lah, untuk bersambung dengan internet. So yang ni buku manual. Bolehlah kau baca lah, buku manual lah. Okey. Lepas tu yang ni packing list. Okey, barang-barang yang dia bagi dalam ni. Okey, boleh tengok lah. Okey. Oh, dia lapis span lah. Okey, so ni scanner dia. So apa lagi lah? Kabel USB Type C. Boleh tengok dalam list dia. Type C kabel. Yang ni untuk charge handset lah, ataupun nak pindah data ke. Okey, yang ni network kabel. Yang ni untuk kita cucuk ni lah. Okey, untuk cucuk internet. Lepas tu yang ni kita akan sambung ke scanner lah. Okey, kalau kita nak buat macam LAN kan, macam desktop kan tak ada wifi. So kita cocok kabel masuk terus. So yang tu lah guna dia. Okey, so yang ni dia bagi apa lagi? Yang ni macam extension lah. Okey. Yang ni extension dia. So yang ni pun kita boleh masuk internet lah. Okey. Ni ubat apa? Ubat nyamuk ke ubat lipas? Okey. So yang ni dia punya plug. Okey, adapter dia. Yang ni plug UK. Kabel dia belah sini. Nak charge nanti kabel dia jadi terangkat lah. So kepala dia ni tak boleh nak ubah lah. Nak bagi kabel duduk bawah tak boleh lah. Kepala memang macam ni lah, jadi kabel jadi duduk kat atas. So dia ada butang lock kat sini. Tekan, kita pusing. Okey. So yang tu. Jadi dia tak boleh nak ubah kat atas. Ubah kat atas nampak okey lah sikit kan. Tapi tak boleh. Okey, so yang ni plug UK ataupun plug Malaysia. Jadi dia ada bagi lagi tambahan 2 plug jenis macam ni ya. Okey. Boleh guna. So dah ada lock belakang tu, masukkan ikut lock.
Okey, jadi kita akan onkan dia. Okey, sebelum tu okey, tak apa, kita on dulu. Wah. Okey. Okey, sebelum tu spek untuk dia ni, skrin dia 8 inci. Skrin dia 8 inci, RAM dia 4GB, ROM dia 64GB. Ada setengah scanner, RAM dia 2GB je. Tapi scanner ni RAM dia 4GB, memori 64GB. So okey lah. Dia tak adalah berat sangat. Okey. Bateri dia pakai 4150 mAh. Boleh lah. Okey. Tapi kalau dapat 6000 mAh, lagi puas hatilah. Tapi 4000 mAh pun disebabkan dia tablet ni, jadi nak charge dia tu ambil masa yang lama lah. Okey, dalam 3 jam 4 jam macam tu memang jadi malas nak tunggu. So yang ni dia pakai Android 10. Okey, Android 10. Lagi apa lagi lah? Tu je lah kot. Nanti aku tak lagi detail lah. So boleh tengok dulu. So jenama yang aku cerita tadi Tinka tu kan. Tinka pun sebiji macam ni. Ada biji-biji ni macam diamond ni. Lepas tu kat sini dia tulis Tinka. Bentuk dia semua sama. Tapi yang muka ni biru hitam. Yang tu kelabu oren. Okey. Okey, so yang ni belah atas dia, yang ni butang untuk on off. Yang ni butang USB, yang ni butang type C untuk charge. So yang USB ni untuk kita guna external device dia lah. Tapi aku tak pasti nak beli kat mana. Mungkin kena beli direct daripada Ting Diak ni kot. Okey, so dalam pasaran tak ada jual pun dia punya external tu. Tapi tak tahulah kan. Okey, so tengok tepi dah. Dia datang siap sekali dengan rubber protector ni getah ni tengok belah bawah. Okey. So tengok belah belakang. Belakang ni dia ada tangkai dia. Kita boleh tarik. Okey, nampak? Boleh pegang. Ataupun kita nak sangkut kat steering pun boleh. Kita nak letak kat bawah pun boleh. Okey. Boleh. Okey. So speaker dia kat sini, speaker. Jadi scanner ni dia tak ada mikrofon dan dia tak ada kamera. Okey, dia tak ada kamera. Okey, so yang ni dia punya apa orang panggil OBD dia untuk kita cucuk. Untuk cucuk ke kereta. So boleh tengok lah. Belakang ni dah ada tulis. Okey, so yang ni dia lekat pakai magnet boleh tengok kat sini. Okey. Kalau letak terbalik dia takkan lekat. Dia takkan lekat. Okey, kena letak. Baru dia lekat. Okey. So daripada luaran dia macam tu lah. Nampak cantik jugalah ya. Dengan casing dia, dengan color dia tu. Okey, sebiji macam Tinka. Cuma berbeza color. Dan yang ni dia ada AI update. Tinka tak ada. Okey, so jom kita masuk ke menu. Aku nak buat screen recorder sebenarnya untuk scanner ni. Tapi nak buat screen recorder tak boleh. Sebab scanner ni dia tak ada mic. So bila aku cakap nanti dia tak tally dengan video. Jadi payah sikit. So kalau macam ni okey kot. Boleh nampak tak? Okey. So yang ni diagnose untuk kita scan. Tapi sebelum tu aku rasa aku nak sambung ke kereta dululah. Dia punya VCI dia ni. Okey. Aku nak sambung ke kereta dulu. Nanti kita akan masuk ke situ. So yang ni untuk kereta tahun 1996 ke atas. Okey. Ataupun senang cerita yang pakai OBD 2. Kalau OBD 1 dia tak support lah. Kecuali ada adapter daripada OBD 1 pergi ke OBD 2 bolehlah pakai. Kalau tak ada memang dia tak support lah OBD 1 dia OBD 2 saja. So yang ni aku nak pasang kat kereta dulu. Biasa kat kereta ni dia letak dekat mana? Biasa kereta tak kisah kau pakai kereta apa, kereta Malaysia ke, kereta luar negara ke, dia mesti duduk dekat bahagian steering. Okey. Kalau kereta steering kanan dia duduk belah kanan, kalau steering kiri dia duduk belah kiri. Okey, dia ikut steering. Jadi kalau macam kereta ni dia steering belah kanan, jadi dia duduk di belah kanan lah. Korang kena cari. Dia tak tentu lah. Kadang-kadang dia duduk tepi ni. Kadang-kadang dia duduk tengah. Kadang-kadang dia duduk sana. Tak tentu lah. So macam aku ni kereta Preve. Okey, kereta Preve. Jadi Preve duduk kat tengah.
Okey, kat situ. So aku masukkan kat sini. Kalau masuk terbalik tak boleh Dia takkan boleh masuk. Sebab bentuk dia tak sama. Okey, dah nyala lampu biru. Ada lampu bawah Okey. So lepas cucuk tu kena on switch 2 kali. Kalau tak on switch tak boleh. Okey, kena on switch 2 kali bagi meter nyala. 1, 2. Okey. So kalau pakai kunci lah. Kalau pakai button lah. Okey. So kita masuk ke menu dia lah. Okey, ni menu utama dia. Yang ni VIN. Okey. Yang ni auto search. So auto search ni bukan untuk semua kereta lah. Ada setengah kereta je yang boleh guna auto search. Okey, masuk sini. Okey, dia bersambung dengan OBD. So nampak dia akan scan dan dia akan naik auto. Dia akan automatic detect kereta. Tapi bukan semua kereta lah boleh. Okey, ada setengah kereta je boleh. So untuk auto search ni bagi aku tak payah guna pun tak apa. Korang buat manual. Okey, so nampak tak? Fail to read VIN. Okey, so tak boleh. Jadi select back, select Mac. So boleh pilih Okey. So yang tu kalau korang pilih. Kalau korang pilih auto So pergi yang kedua pula, scan. Okey. Yang kedua scan. So yang ni dia di bawah diagnose Dia ada banyak lagi. Diagnose, maintenance, upgrade, more. So yang ni di bawah diagnose. Jadi aku pergi satu-satu lah. Yang ni VIN. Yang ni scan. Okey, kita tekan. So kalau tekan scan tu dia akan naik macam ni. So boleh pilih tengok. Yang ni semua. So yang ni American. Yang ni Europe. Asia. Chinese. Silap dah tekan. Okey, Chinese. So Asia lah. Okey. Kalau tak nak tekan Asia pun boleh. Masa dekat all tu, korang tekan je search. Okey. Pilih Proton. So Proton, ambil Proton Malaysia. Okey, dia dah bersambung dia dah bersambung. Okey. So yang tu untuk di bawah scan ni lah. Kita pergi pula kepada OBD. So OBD ni dia lebih kurang juga macam scan tu. Gambar tak clear sekejap. Okey. So kalau tekan OBD tu dia akan naik macam ni. All protocol scan. So sepatutnya kita kena pilih Okey. Yang ni fail. Fail sebab tak sama lah. So kalau Proton ni dia pakai yang atas ni CAN bus. Okey, dia pakai CAN bus. So kena pilih CAN bus. Nampak aku back balik Okey, lagi sekali. Masuk enter OBD. So korang kena pilih. Mana tadi? Hilang dah. Yang tu dia dah naik So boleh masuk enter Okey, nampak? Boleh baca. Okey. So aku back balik Okey, lepas tu kita masuk ke sini. Yang ni history lah. History apa benda yang korang dah scan. So macam aku dah scan ni lah. Dia akan naik kat sini. Kalau nak tengok report, boleh tekan report kat sini. So dia naik Okey, yang ni aku ada scan Hyundai. Dia tak boleh tekan direct ke situ, nanti dia akan bersambung balik dengan kereta. Jadi korang kena tekan kat mana kalau report ni? Tekan dekat gambar ni. Baru dia naik macam tu. Okey. So nak back dia boleh tekan nak panah ataupun korang boleh tolak ke kiri. Nampak? Okey, so yang tu untuk report. History, yang ni report. Okey. Tak apa sangat. So yang ni
feedback lah. Okey, feedback. Boleh nak email ke apa. Okey, so yang ni function baru lah. Yang ni function baru. So kalau ikut sebelum ni, sebelum bulan 5, function ni tak ada lah. Aku tak nak lah install. So $feed ni macam mana? $feed ni dia macam block lah, macam 0 to 100. Okey, ataupun macam page Facebook. Okey, kita tanya-tanya apa-apa masalah. Macam itulah lebih kurang $feed community ni. Okey, so yang ni pun yang baru juga lah, Muai. Muai ni apa dia? Muai ni muka AI. Okey, muka AI. Dia macam chat GPT. So boleh masuk tengok. Kita boleh tanya dalam ni. Okey. Boleh tanya. Enjin semput. Okey, tulis enjin semput. Enjin semput. Nampak dia tengah fikir. Dia tulis, dia naik dah semua. Okey, nampak. Enjin semput boleh disebabkan banyak banyak. Okey. So yang tu fungsi Muai. Okey, dia macam chat GPT lah. Okey, so kita masuk ke function seterusnya, maintenance. Okey. Maintenance ni senang cerita dia special function. So dia akan keluar list panjang. Kalau korang rasa serabut panjang ni tak tahu apa maksud dia, korang boleh tekan kat sini. Dia akan keluar macam ni. So sama je lah. Macam ni pun boleh. Tapi kita jadi tak tahulah kan, dia keluar gambar saja. So boleh tekan kat sini. So yang ni special function dia ada. So untuk scanner ni special function dia ada 34 lebih. Okey, banyak lah tu. Ada setengahnya ada 10 je. Yang ni 34 lebih. So okey, banyak lah, nampak ABS bleeding lah. Kau nak bleeding ABS boleh. Lepas tu apa lagi? Airbag reset, battery matching, brake pad reset, ni clutch matching. Okey, electronic water pump starting, EGR adaptation. Ni gear learning. Gear learning, yang ni gearbox learning. Kalau korang tukar gearbox, korang nak setting balik, boleh pilih gearbox learning. Gear learning ni untuk buat adaptation lah. So dia ada emo lah. Korang nak coding kunci boleh. Apa lagi ada? Odometer reset. Odometer reset pun boleh lah. Stop start setting. So banyak jugalah. Tapi setting-setting semua ni bergantung kepada kereta lah. Ada setengah kereta ada setengah kereta tak ada. Jadi bukanlah semua function ni boleh guna dekat kereta lah. Dia ikut kereta juga. Kalau kereta tu canggih, banyak boleh guna. Kalau kereta tak berapa canggih, tak banyak lah boleh guna. Okey. So yang tu di bawah maintenance lah. Okey, di bawah maintenance. So kita pergi kepada upgrade. Jadi upgrade kat sini, kalau ikut sebelum ni dia ada dua lah. Yang pertama, diagnostic software. Yang kedua, dia ada maintenance service. So application ni yang baru lah. Application ni yang baru. Sebelum ni tak ada. Application ni selepas dia update bulan 5. Okey, so kita masuk dulu dekat vehicle diagnostic ni. Okey, ni update dia. Aston Martin, BMW. Nampak? Pro 2. Okey. So update ni semua free, lifetime, seumur hidup lah boleh upgrade. Selagi mana free, selagi tu kita boleh update. Tak tahulah satu hari nanti tiba-tiba tak boleh kan. Tapi setakat ni boleh. Okey. So update, tekan je sini. Korang pilih dulu semua. Kalau tak nak, korang boleh untick. Kalau korang nak semua, korang tick semua. Lepas tu upgrade. So yang ni dia pakai wifi lah. Pakai wifi. Korang dah sambung dengan wifi. Okey, so nampak. Nampak. So update free ya. Update free, tak ada kena bayar. Semua kereta boleh. Okey. So yang tu untuk vehicle diagnostic software. Jadi kita pergi kepada yang ni pula. Yang ni maintenance software. Maintenance software ni special function dia lah. So tak ada apa, semua yang terbaru. Okey, semua yang terbaru. Yang ni special function lah. Yang diagnostic ni untuk kita scan kereta lah. Scan kereta model tu, model ni. Maintenance software ni special function lah. Special function yang banyak-banyak tadi tu. Okey. So maintenance software, yang ni yang baru yang aku cerita tadi dah, yang baru update. So application, ni $feed. So aku tak nak install, so aku back balik lah. Okey, so yang tu di bawah upgrade. Lepas tu kita tengok pula more. Okey, yang ni more. So more ni pun sama juga, dia panjang macam ni. Kalau korang tak nak panjang macam ni, korang tekan sini. Dia jadi macam ni. Okey, kalau korang back balik, dia jadi panjang macam ni. Korang tekan macam ni, jadi macam tu balik. Okey, so dia ada apa? Dia ada setting. Okey. Dia ada apa? OBD, fault code library. Okey. So kat sini korang boleh tekan error code apa yang korang nak cari. Contoh macam P ya, P0504. Okey, P0504 search. So dia naik dah. Okey. So kalau korang tak tahu, korang boleh tekan sini. Yang ni sebelum ni tak ada.
muai ni sekarang baru ada. Kalau ikut yang sebelum ni dia Google je. So kalau kau tekan Google, dia akan bersambung. Jadi yang ni scanner murah pun ada macam scanner yang aku review sebelum ni. Ada jugalah function ni. So yang ni pun ada jugalah. Jadi tadi aku update, so dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit. Ok, dia dah naik lah. Ok, back. Ok, so kalau tekan muai, nampak dia akan naik. So muai ni kira bagus lah. Dia macam ChatGPT ok. Back. Yang tu OBD for code library. Lepas tu ni gadget. Ok, so gadget ni pun baru update lah. Dia ada Chrome, ada file management, gallery, Gmail, YouTube. Lepas tu ada game sikit. So sebelum ni tak ada lah. Benda ni tak ada. Yang ni baru update. Ok, file management kita boleh masuk lah. Kita boleh masuk dekat file man tengok. Ok. Lepas tu dia ada gallery. Ada gallery. Ok. So Gmail tak ada apa sangat gadget. Ok, ni online service. Online service ni kalau kau nak contact agent lah, kau ada masalah apa-apa ke. Ok, ni coverage. Coverage ni dia tunjukkan model-model kereta yang dia support. Ok, kereta ni dia support function apa. Kereta ni dia support function apa. So aku malas nak masuk sebab dia lambat. So remote assistant ni dia macam team viewer. Ok, team viewer. Siapa-siapa yang kerja office, biasa kalau meeting dia guna team viewer tu, dia tahulah. Ok. So function dia macam tu jugalah. Kita boleh sembang-sembang sambil kita minta tolong. So remote controller ni, remote controller ni kena guna internet lah. Ok, so yang tu remote assistant. User manual. User manual ni yang buku tadi tu lah. Ok, ni yang buku ni. Yang buku dalam ni. Tu nampak tu. So dalam ni pun ada. Ok, ni modul. Modul ni sebelum ni tak ada lah. Yang ni baru update. So nampak TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Dia ada video scope, dia ada oscilloscope, dia ada printer, dan dia ada battery tester. So dia akan bersambung ke sini, ke USB ni. Ok, so yang ni dia baru update lah. Tapi untuk barang-barang ni semua dia tak ada jual lagi. Aku tak pasti macam mana nak order kan. So kalau ada kita boleh sambung direct ke sini lah. Battery tester ke, oscilloscope ke, printer ke, senang. Kita boleh sambung ke USB dia. Ok, so sampai dekat more lah. Ok, so ni setting. Kalau nak pergi balik kita tekan je situ. So dia ada setting kat sini. Jadi yang ni dia pecahkan macam ni lah. Diagnose, maintenance, upgrade, more. So kalau korang tekan kat sini pun sama juga, dia akan naik. Nampak? Diagnose, OBD, history, report, feedback, dollar feed, maintenance, vehicle diagnostic, setting apa semua. Ok. Ok. So sekarang ni aku nak scan kereta aku. Macam aku cerita tadi lah. Nak senang aku akan ambil scan ni. Ok. Enter. So aku akan pilih ASEAN. Lepas tu aku akan pilih Proton Malaysia. Yang ni lah. Ok, dah masuk. So select vehicle menu. Kereta aku kereta apa? Kereta Preve. So aku pilih Preve. Ok, so health report. Dia akan scan. Naik dah ECM. Benda apa pula dah kacau. BCM naik 6, ambil nak. Ok, ECM dia naik immobilizer lock. So BCM dia naik apa? Loss communication with GSL, RPA module, interior lamp. Lepas tu dia naik apa ni? SSB malfunction mismatch. So kat sini kau boleh tengok history dengan current. So history ni benda yang dah lepas. Ok, tapi dia simpan lagi. So kadang-kadang history ni pun dia akan naik balik lah. Walaupun kau dah clear, cuma dia tunjukkan benda yang dah lepas. So kalau current ni pula benda yang sekarang, benda yang terjadi sekarang. So kalau tengok sekarang ni, loss communication ni, lepas tu link 2, lepas tu interior lamp start. So interior lamp start ni aku tahu dah masalah apa. Masalah lampu dia short. Jadi yang ni dia macam ada kaitan, tahu tak? Immobilizer lock dengan smart switch button, start stop button, switch mismatch. Ok, so mungkin masalah kunci lah, nak kena coding balik. Ok, so tak apa, kita clear dulu. Yes. So tak apa, yang tu kemudian nanti aku akan buat video lain lah. Jadi yang ni aku nak review lebih kurang je lah berkenaan dengan yang ni lah. Ok, so yang ni boleh tekan report. Jadi aku back balik. Tu untuk hair report lah, untuk scan. So system selection. Ok, jadi untuk special function dia, kalau kita masuk dalam page awal tadi, dia tak boleh detect. Ok, dia tak boleh detect. Jadi untuk special function,
Kalau kau nak guna, kau kena masuk ke kereta dulu. Okey, kau kena sambungkan ke kereta dulu bagi dia naik menu macam ni. Select vehicle menu, preview apa semua. Kalau kau masuk terus ke page awal tadi tu, yang special function tu, IMO coding apa semua tu, dia ada setengah kereta je yang dia boleh detect. Okey, so macam kereta-kereta lain dia tak boleh detect sangat lah. Jadi kau nak guna, kau kena bersambung dulu. Kau kena masuk ke vehicle menu. So baru dia akan naik macam ni. Okey. Jadi sekarang ni aku nak masuk ke BCM control module. Okey. So scanner ni dia boleh buat active test lah. So nampak ni special function baru ada. So kita tengok special function apa. Alarm coding, variant coding, clear failure counter. Okey. Okay, so dia ada actuation test. So kat sini ada lagi lah read for code. Kalau kau nak baca error untuk BCM saja, masuk kat sini. Nak baca error code untuk ECU saja, masuk dekat ECU. Okey, dia boleh pecah-pecah. Nak baca semua pun boleh, nak baca satu-satu pun boleh. So macam ni aku nak masuk actuation test lah. Okey, so dia boleh test. Nampak? Actuation test. Turn lamp signal, turn front fog lamp. So yang ni kita boleh test direct lah. Kita boleh test direct. Okey, jom aku tunjukkan. Okey, jadi sekarang ni aku nak buat apa? Sebanyak lah. Dia ada banyak sini. Buka lampu signal, lampu fog lamp, brake, central lock. Okey, sekarang ni aku nak lipat set mirror. Korang tengok betul-betul set mirror aku tengah terbuka. So aku nak lipat. Aku tekan mirror. Okey, masuk sini. So kita tekan lipat. Nampak? Nampak tak ada lipat? Okey, so buka balik. Okey, exit. So aku nak buat apa lagi? Aku nak buka signal belah kanan. Okey, turn signal belah kanan. Okey, on. Okey, nampak? Off. Off. Okey, exit. So aku nak buat apa lagi? Daytime running light dia tak ada DRL lah. So banyak. Terang release control, defogger belakang, lampu brake, battery saver, interior lamp, high beam. Okey, buka lampu depan lah. Okey, aku buka low beam lah. Low beam dengan high beam. Low beam lah. Low beam on. Kau tengok lampu lah. Okey, lampu nyala, off. Okey, exit. So itulah apa dia punya direct test lah, ataupun kita panggil active test. Okey, itu untuk special function lah. Iaitu untuk special function BCM. So dia ada lagi ni. Macam TCM, kita masuk kat sini. Kita masuk special function. Nampak? Dia ada clash adaptation. So macam Proton ni, CVT kebanyakannya memang kena ada lah. Kena buat lah clash adaptation ni. Yang ni pun dia ada learning total body lah. Learning total body dia ada. Aku tak tunjuk ke tadi ya? Learning total body ada lah. Okay, kita tengok maintenance. Mana lah learning total body? Yang ni. Electronic total adaptation. Boleh learning total body. So bagi aku berbaloi lah scanner ni lah. Okay, jadi sebelum update, wallpaper dia ni tak boleh tukar. Okay, wallpaper tak boleh tukar. Tapi lepas update, wallpaper ni boleh tukar lah. Wallpaper ni boleh tukar. So kalau untuk Tinker 689BT tu, wallpaper dia memang tak boleh tukar lah. Dia gambar gorila kot, ke gambar beruk tak tahu, tak boleh tukar. So macam ni kita boleh tukar gambar kita sendiri. Okey, masuk ke setting, masuk ke universal, tu wallpaper. Kita boleh pilih kita boleh pilih. Nak guna USB pun boleh. Cocok USB, simpan kat dalam ni. Lepas tu jadikan wallpaper pun boleh juga. Okey. So kenapa lagi nak review ni Aku pun tak pandai sangat nak review ni. Sebab bukan bidang aku Okey, so sekarang ni satu benda lagi. Jom kita tengok data stream. Okey, dalam kereta. Tapi sebelum tu aku nak kena start kereta dulu. Okey, jadi sekarang kereta aku dah start. Okey, kereta dah start Okey, so bila kereta dah start, kita boleh tengok data stream Okey, sebelum tu masuk balik. ASEAN, Proton Malaysia, ke menu, preview, system selection, masuk ke ECM. Okey, yang ni dia ada read data stream. So nak tengok apa? Kita tanda semua senang. Select all. Okey. So data stream ni bagi aku bagus jugalah, sebab kita boleh tahu apa-apa masalah.
So dia boleh pilih metrik ataupun imperial. Imperial ni darjah Fahrenheit. So kita ambil metrik lah. Darjah Celsius. So kalau ada yang tak normal, dia akan naik kat sini tulisan color merah. Okey. So boleh tengok engine speed berapa? 1000 rpm. Total body position TPS. Okey, degree crank. Okey, habis. Aku nak tengok apa ni, oksigen oksigen sensor. So dia ada 7 page semua sekali jadi satu page dia ada 10. Kalau 6 page dia ada 60. So tambah 6 ni dia ada 66, kita boleh tengok. Okey, turun balik. Nampak tu. Aircon class engage tak ada. Okey. Pressure up screen. Yang ni page yang kelima Okey, aku nak tengok tu mass airflow. So dia naik semua hitam tu okey lah. Kalau dia naik tulisan merah tu maknanya ada masalah. Front oxygen sensor voltage. So nampak oxygen sensor. Kalau oxygen sensor ni ada masalah, tulisan dia ni akan bertukar color merah. Jadi dekat sini kita boleh tahulah value dia tu berapa Okey, ni page pertama, engine temperature 70 degree. Engine start temperature masa start tadi 32. So RPM dah turun Intake manifold pressure. Okey, so aku nak tutup engine dulu. Okey, so bila tutup engine dia akan terputuslah dia punya VCI dia tu. Okey, so aku rasa tu je lah kod video untuk kali ni. Jadi semua kereta boleh scan Tak semestinya Proton, Pro 2 pun ada, nampak. Satu dunia ada Satu dunia boleh scan kereta. BMW boleh, BYD boleh BYD boleh, Acura. Entah nama-nama pelik aku pun tak pernah dengar. Kereta-kereta Cina pun banyak, Daewoo pun boleh, Dodge pun boleh. Okey, so bagi aku scanner ni memang berbaloi beli berbaloi beli. Okey. Berbaloi beli. Okey. Okey, ni satu lagi So ini wifi, bila kau on kat sini dia akan connect dengan wifi lah. Lepas tu Bluetooth ni tak buka pun tak apa Okey, Bluetooth aku tutup. So yang ni nak screenshot. Yang ni screen recorder, dia akan naik kat sini screen recorder, kau boleh tekan. So dia akan record screen recorder Aku sebenarnya aku nak buat video ni pakai screen recorder, tapi itulah dia tak ada suara, jadi aku malas nak buat. So nak hilangkan dia, tekan lagi sekali. Okey, dah hilang. Lepas tu yang ni kita nak pusingkan dia. Nampak dia jadi terbalik. Okey, jadi terbalik. So tekan balik. Yang ni online support. Okey, so kalau tak nak dia ada situ, boleh tekan sini. Dia akan hilang. Lepas tu dia ada muai. So dia naik muai ni. Kau boleh tekan tu kat sini. Okey. So kalau tak nak muai tu ada, kau boleh tekan kat sini. Lepas tu dia boleh adjust brightness. Okey, so aku buat yang gelap-gelap sikit lah sebab nak jimat bateri. Lepas tu suara aku akan tutup aku tak nak guna suara, nak jimat bateri. Okey. So bagi aku scanner ni berbaloi lah scanner ni berbaloi untuk dibeli. Kalau korang ada niat nak beli scanner apa tu, scanner Tinka tu, aku rasa baik korang tambah duit sikit, korang beli scanner ni lah. Sebab Tinka tu yang pertama sekali wallpaper dia tak boleh tukar, tapi tak ada masalah pun. Cuma yang keduanya, Tinka tu dia tak ada apa ni orang cakap dia tak ada AI update lah. Dia function dia kurang sikit lah daripada ni Walaupun bentuk software dia apa semua sama, tapi dia kurang sikit lah. So kalau Tinka tu dalam 1900. So yang ni dalam 2200, 1300, tambah sikit je. Boleh lah dengan harga dia ni, bagi aku boleh sangat sesuai untuk buat kereta lah, termasuk kereta-kereta yang canggih. Dia tak ada lah advance sangat macam scanner 5000 ke 10000 ke, tapi bagi aku memang okey sangat lah ni. Memang senang kerja lah, banyak. Macam aku nak buat total body adaptation, nak buat IMO, lepas tu nak buat CVT adaptation, so ada dalam ni. Aku nak test direct kat kereta pun boleh.
nak buka kipas ke, nak buka lampu ke, nak buka fuel pump ke, so kita boleh test direct daripada sini. Okey, berbaloi lah scanner ni bagi aku berbaloi lah. Boleh lah kalau kau nak beli Kalau ada scanner ni senang. Kalau pergi scan kat kedai dalam RM40 lebih kurang. Okey, so kalau kau datang scan kat aku charge RM15 Okey, aku charge RM15. So scanner kecil aku tu ada lagi Ada lagi. Ada dalam kereta aku standby. Aku lebih suka guna scanner ni lah sebab function dia lagi banyak. Okey, so aku rasa video aku ni panjang sangat lah. Panjang sangat. Orang tengok pun jadi benci dah. Okey So, tu je lah video aku untuk kali ni. Kenapa aku pilih Muka. Okey, kenapa aku pilih Muka. Dan aku review Muka scanner lah. Jenama 689 Muka 892 BT. Okey, kenapa aku pilih scanner Muka ni. Dan aku review scanner Muka 892 BT. Okey, so kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh nak tanya. Jadi warranty dia ni setahun Warranty dia setahun, kalau tak silap aku tak ingat dah. Warranty dia setahun. Okey, so kalau ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya dekat komen lah. Yang mana aku tahu tu aku cuba jawab. Yang mana aku tak tahu tu minta maaf lah. Okey, tu je lah video untuk kali ni. Assalamualaikum.